kembali lagi dalam episod Terjah bersama saya Radha Mapping. So, kali ni kita terjah salah satu dealer Duro yang berada di depan Jalan Ampang. Nama dia Zin Julite Motor. Kedai ni bukan setakat je buat servis jual tayar, tapi dia ada juga jual motor. So, jom kita tengok apa yang specialnya dekat Zin Julite Motor. So, sekarang kita bersama dengan person in charge daripada Zin Julite. Kedai dah berapa lama? Sampai sekarang ini dah beroperasi selama 11 tahun. 11 tahun. So far dah ada cawangan lain ke ataupun ni saja? Sebenarnya sebelum ni ada kat tempat lain. Cuma sini yang baru lagi lah. Sebab yang sana tu dia ada buat jalan. So dia tutup buka kat sini. Dua repair motor kat sebelah, dua motor kat sini. Memang dekat sini dulu setakat ni. Okey. So repair motor dengan jual motor. Jual motor ada motor besar, motor kecil ke ataupun hanya motor kecil saja? Kat Zin motor ni kita jual motor yang moped sahaja. 160cc ke bawah lah. 160cc. Baru saja ke ataupun ada second hand juga? Motor baru ada, motor second pun ada. Sebab sekarang ni stok untuk motor second tu tak banyak. So kena rakam tengok cepat-cepat. Okey. Motor baru tu sentiasa ada. Okay, Aisyah, apa je brand motor yang ada jual kat sini? Dekat sini kita ada jual macam-macam jenis motor Honda, Moderna dan juga Yamaha. Lepas tu yang lain-lain pun ada juga. SYM ke, Suzuki ke, ada juga. Okey, so banyak pilihan motor. Kita nak pergi tengok bahagian servis pula. Pergi sebelah. Jom. Okay, Aisyah, servis motor pula. Ada buat apa je? Ada tak buat modification ke apa yang lain-lain? Kita ni kita buatlah modi-modi tu. Sekarang kita ada buat tyre motor standard. Itu servis-servis macam kat tayar ke, kita minyak enjin ke, dan macam-macam lagi kali kita buat. Sifu kat sini semua bagus-bagus. Kalau kita nak cakap pasal tayar pula, ada berapa jenis tayar Duro? Tapi sebelum cakap berapa jenis, dah berapa lama jadi dealer tayar Duro? Adalah dalam 5-6 tahun macam tu. 5-6 tahun. So far ada berapa jenis tayar Duro yang ada? Tayar Duro yang ada kat sini ada 3 jenis. So daripada 3 jenis tu, model yang mana paling laku keras? Yang laku keras dekat sini ada yang bunga diamond punya. Bunga diamond, Orang okey. suka lah guna yang tu. Saya tengok ada tayar baru. Yang tayar baru punya dah masuk tu? Ada juga yang guna yang tu lah. Okay, ada juga yang mana model baru masuk yang DM1325 ni lah. Alright, okay. So kalau orang kat luar sana nak cari tayar Duro, Aisyah, ajak sikit diorang. So siapa-siapa yang berminat tukar tayar ke, mana tayar dah botak tu, korang boleh datang di motor ni dan cari tayar Duro. Sangat diyakini lah dia punya misi dia sangat bagus. Alright, thank you Aisyah for explanation. Sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi tanya kita pasal tayar Duro ni. So saya sarankan untuk semua orang guna motor, korang boleh pakai tayar Duro untuk pakai harian korang lah. Sangat rekomendasi. Yes, betul tu. Ingat Zin Julite, ingat tayar Duro. Tak pun ingat Aisyah. So, yang berada di Jalan Ampang, tahu nak cari tayar Duro mana? Cari Zin Julite. Korang ada apa-apa soalan, boleh komen, like and share dekat bawah. Dan kalau korang tak faham, korang boleh replay je video ni. Benda yang tak faham tu kan? Tak faham.